Assalamualaikum. Biasalah tengah-tengah berniaga ni ada kawan tanya aku melalui status aku, okey, perkembangan ataupun pandangan aku mengenai Johor. Dia kata kalaulah Wan Hafiz Ghazi tu tak minat untuk jadi MD, tak sokong untuk jadi MD, siapa yang boleh ganti dia? First kali aku nak berbetulkan, aku bukan tak suka, hanya aku berpendapat sikap sombong tu ada pada dia. Dan nombor dua yang aku nampak, dia macam sepupu sepapak dia yang lain lah. Drama lebih, urus kerih, masa pau, cium kerih semua. Aku mesti ingat betul tu. So puak-puak ni memang ada drama sebagai politician. Bagi aku, kalau kita cari nak jadi MD, janganlah cari bintang Hollywood seperti apa yang TMJ cakap. Cari yang boleh buat kerja dan jangan pilih yang hanya boneka pada sesiapa. Pasal takut. So bila nak jadi pemimpin, ketakutan tak perlu ada dalam diri dia. Dia hanya takut kalau rakyat susah saja. Tapi sebagai pemimpin, dia tak perlu ditunjuk aja ataupun disuruh buat itu, buat ini, ikut kepala, ikut orang lain punya kemauan. Dia perlu jadi seorang pemimpin yang matang, boleh menguruskan negeri dengan kepala otak dia, kecerdikan dia sendiri cukup. Sebeza dia. So aku berpendapat, kalau untuk selain pada Wan Hafiz Ghazi, aku rasa aku memilih Mazli Malik sebagai MD. Okay? Bukan pasal dia orang PH, tak. Pasal bagi aku, semasa dia jadi Menteri Pendidikan, ada satu dasar yang dia berani buat, yang membuat guru-guru, mak bapak berterima kasih dengan dia. Orang macam ni yang aku rasa boleh diketengahkan sebagai pemimpin ataupun jadi MD di Johor, dan boleh mentadbir Johor ke arah yang lebih maju, pacu ekonomi dan sejahterakan Johor. Orang tanya aku pilih Mazli Malik, dan gambar ni aku ambil masa beberapa hari selepas dia jadi Menteri Pendidikan di Rumah Tun pada tahun 2018. So kalau orang tanya aku siapakah calon-calon MD untuk ganti Wan Hafiz Ghazi di Johor, aku memilih YB Mazli Malik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.